Kencing manis dan potong kaki. Itu satu benda yang selalu dikaitkan oleh masyarakat lah. Sebenarnya orang yang ada kencing manis, kalau yang dia menjaga paras gula dia dengan lebih baik, insya-Allah komplikasi untuk potong kaki tu amatlah rendah. Dia berlaku di sini apabila kita dah tahu kita ada kencing manis, kita tak kontrol paras gula kita. Dan yang paling utama, kita tak menjaga kaki kita. Penjagaan, maksudnya penjagaan saya maksudkan tu adalah dari segi hygiene kita. Maksudnya kaki itu kadang-kadang pergi ke toilet tak pakai selipar, ataupun pergi ke jalan mana-mana tak pakai selipar. Dalam rumah pun kita kadang-kadang ada barang bersifar pun kita tak berhati-hati melihat kadang-kadang tu. Jadi benda tu risiko untuk dapat luka tu tinggi. Kalau kita dapat luka disebabkan gatalan atau jangkitan kuman yang mulanya mungkin sedikit sahaja, tapi sebab paras gula kita tak jaga dengan baik, luka tu akan menjadi lebih teruk. Bila luka tu menjadi lebih teruk, kita pula lambat pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan, untuk dapatkan pendapat daripada doktor adakah bagaimana nak cara merawat. Itu menyebabkan boleh sampai tahap potong kaki. So jadinya yang paling penting, paras gula tu harus dijaga. Jika ada masalah luka, yang pertama nampak macam tak pasti, merah-merah pun, kalau setakat merah-merah kata-kata sikit, terus pergi kepada doktor untuk rawatan yang lebih lanjut supaya benda yang kecil tu tidak pergi kepada yang lebih teruk.